Ice Tinted Workshop hari ini dapat projek pasang tinted kedai di Kuala Lumpur. Tinted kami sudah potong siap-siap, kami hanya datang dan tampal saja pada cermin. Tim kami sangat berpengalaman dalam pasang tinted. Korang boleh tengok suhu pada meter ini sebelum pasang tinted, cahaya panas terus masuk ke dalam kedai. Sebelum pasang tinted, kami akan cuci bersih cermin dengan sembur air sabun bagi buang segala habuk. Dah boleh nampak perbezaan dari sebelum pasang dan selepas pasang tinted. Ni suhu selepas pasang tinted, cahaya dan suhu panas makin berkurang. Klien ini mahukan tinted gelap, jadi kami cadangkan tinted SICH08 Blade USA. Cahaya masuk 5%, gelap 95% dan potong cahaya 90%. Dari dalam kedai, korang boleh nampak luar. Macam cantikkan cermin tingkap kedai. Kalau korang berminat, jom Roger Uncle John.